Aduh, tugas cikgu ni susah betul lah. Nak kena buat digital lagi. Ish, kau relate boleh tak? Kita ada 5. Senang je kalau ada 5. 5? Apa tu, buah ke? Bukanlah, itu portal belajar lah. Jom aku tunjuk kau. Gimana? Ish, ikut je lah. Yeay, dah sampai. Inilah D5. Dalam D5 ni ada macam-macam tau. Ada ruang sekolah, buku teks digital, bahan interaktif, banyak lagi lah. Cuba tengok ni. Banyak kan? Yes lah, kalau macam tu senang lah aku nak buat kerja lain kali. Itulah kau. Tak tahu, orang semua dah tahu dah. Kau je tak tahu lagi. Ish. Cuba kau try buat dulu. Wah, best lah guna D5 ni. Tak rasa stres pun bila buat kerja. Itulah seronoknya D5.